Okay, video lepas aku banyak sembang pasal nak pilih yang mana satu di antara Honor 400 series ni. Tapi dekat situ aku banyak sembang pasal kamera dia, betul tak? So untuk video kali ni aku nak cerita lebih dalam lagi pasal Honor 400 Pro punya kamera ni. Dan aku boleh kata korang semua, kalau bajet korang bawah RM3,000 tengah cari phone dengan kamera yang power, Honor 400 Pro ni tak akan mengecewakan. So mari aku cerita kenapa. So macam biasa, aku cerita dia punya spec wise terlebih dahulu. Untuk kamera dia datang dengan 3 tetapan kamera, iaitu 200MP kamera utama dengan OIS, 50MP telefoto dengan 3x zoom dengan OIS juga, dan 12MP ultra wide dengan keluasan 112 darjah. Bagi aku setup 3 kamera dah cukup memadai dan memang cukup komplit. Korang boleh pergi daripada sudut luas, ultra wide sampailah zoom telefoto 3x zoom. Dah cukup komplit. Ataupun portrait lah kat sini. Untuk video pula korang boleh rakam sampai 4K 60fps, which is bagi aku agak premium untuk telefon dalam kategori ni. Tapi video ni tak nak fokus pasal video dia. Yes, korang boleh record video, tapi aku tak cerita benda tu. Aku nak cerita pasal dia punya quality kamera. Ngam tak ngam kat sini. So first kali kita cerita pasal kamera utama dia terlebih dahulu. Hasil dia memang impresif. Tapi lah kan, sejujurnya aku tak ada banyak sangat nak komplain, sebab honestly bila korang beli telefon harga lebih daripada RM2,000 ke atas, kamera utamanya biasa memang tak akan mengecewakan punya. Cuma apa yang membezakan di antara setiap smartphone dekat market sekarang ni adalah dia punya white balance dan juga dia punya sharpness, dan itu sahaja. Untuk overall quality tu memang dah bagus, dan mid range semua lebih kurang je sekarang ni. So hasil gambar dia macam aku cakap tadi, dia deliver dengan dynamic range yang cun, sharpness yang padu, dan korang boleh pilih di antara 3 warna archetype ni. Natural untuk warna realistik, vibrant untuk warna yang lebih pop, dan authentic bagi warna yang lebih cinematic tu. So overall kamera utama dia aku puas hati, tak ada apa nak dikatakan sangat. Kita beralih ke ultra wide dia pula. Untuk sensor 12MP ultra wide dia ni low key bagi aku pretty good jugalah. Wide angle dia luas, detail pun banyak, tapi bahagian tepi macam edges tu kadang-kadang kurang sharp sikit. Tapi still korang boleh record in 4K 30, tak ada 60fps kat sini. But overall quality ultra wide dia memang bagus. Dan lagi satu sebagai tambahan lah kan, dia punya ultra wide ni boleh dijadikan sebagai macro juga. So korang punya macro shot lebih details dan lagi cantik kan, dia compare kan dengan telefon-telefon lain yang pakai macro 2MP tu. Dan last kali iaitu dia punya telefoto dengan 50MP 3x optical zoom ni, hasil dia memang ngam soy. Mungkin korang tak boleh go sampai orang kata power lah macam 5x optical kan, but you still get that digital 6x yang bagi aku is usable, tapi hasil dia tak adalah sesharp macam 3x tu. But it is something yang korang boleh buat lah kalau korang yang nak ambil gambar architecture, bangunan ke. 6x dia boleh digunakan, dan 3x dia mostly aku guna untuk portrait. Dan kadang-kadang tu kalau korang ada masa nak ambil gambar yang nak nampak shadow depth of field, boleh juga pakai 3x sebab dia punya bokeh lagi cantik. But overall dia punya 3x dengan 6x digital zoom dia sangat usable dan aku enjoy gunakan dia. But now kita masuk ke bahagian yang aku paling suka, iaitu dia punya portrait. To be exact, hardcore portrait 2.0. Okay, aku tak guna sangat mode hardcore ni sebabkan kita pun dah tahu it's really good, dan warna signature dia hardcore color ni membuatkan warna gambar tu ada dia punya story dan dia punya signature look yang tersendiri. Pada macam biasa hardcore ni ada 3 pilihan warna lah, macam aku cakap dia hardcore color, hardcore vibrant dan juga hardcore classic. Macam hardcore color dia ada signature look yang tersendiri, hardcore vibrant lebih kepada warna yang lebih vibrant, dan juga classic for that monochrome yang color. Tapi benda yang aku paling excited pasal Honor 400 series ni adalah dia punya film simulation punya color. Film simulation ni dia bukan filter saja, tapi dia tambah juga grain dan juga hasil-hasil yang korang akan dapat daripada gambar-gambar korang ambil menggunakan filem punya kamera tu, macam Fujifilm, Kodak dan juga banyak lagi lah yang zaman dulu punya 80-an 90-an tu. Dia ada 6 jenis look dan semua bagi vibe yang berbeza. Aku memang enjoy gila guna filter ni, dan feel dia bagi aku rasa macam lain macam. Dia tak ada macam kau pakai filter. Dia macam betul-betul rasa macam kau pakai filem simulation dari segi hasil dia tu. Cuma aku pelik kat sini, for some reason filem simulation ni hanya ada dekat portrait saja. Untuk normal mode tak ada, dan aku rasa dia macam rugilah. Patutnya benda ni ada kat normal mode juga, disebabkan ini semua filter plus dia orang punya AI algorithm untuk hasilkan gambar macam ni. Why not add juga untuk normal foto? Betul tak? Baru dia ada macam signature look sikit kat sini kan. Cuma tu lah, aku harap mungkin in the future dia orang update, or maybe untuk Honor Magic 8 Pro nanti ada fungsi ni. So we have to wait for that lah. But for now, ia hanya ada pada portrait saja, which is good.
But at the same time, aku macam kalau aku nak ambil gambar biasa, aku guna portrait. Kadang-kadang tu agak annoying jugalah, disebabkan kau nak ambil gambar orang ramai-ramai, tiba dia fokus kat orang tengah tu saja kan. So macam tak best sangat lah kat sini. Dan last sekali aku rasa perlu mention juga lah kat sini lah, dia punya fungsi image to video. Image to video ni bagi aku sangat menarik lah, sebab ini antara signature things yang Honor promote lah pasal phone diorang ni. So basically apa yang korang boleh buat kat sini, kalau korang ada gambar yang gambar lama, gambar baru, tak kisah, tak perlu tangkap menggunakan 400 series pun, korang boleh ambil daripada Samsung pun, Xiaomi, mana-mana, ataupun daripada gambar lama korang boleh letak dalam phone ni dan korang boleh guna fungsi ni untuk gerakkan korang punya gambar tu. Dan dia punya movement dia memang rasa realistik gila lah. Cuma mungkin korang rasa macam pelik sikit, but at the same time memang rasa real, macam benda tu betul-betul video yang korang rakam. So aku suka benda ni, cuma dia ambil masa yang lama sikit, mungkin seminit 2 macam tu untuk fully orang kata gerakkan benda tu. Dan dia punya limitation pun ada lah kat sini. Sehari tu kau boleh guna dalam 10 kali sahaja, dan in the future aku rasa kena berbayar juga, disebabkan benda ni makan space kan, tambah lagi untuk cloud ni storage. So benda ni orang kata tak lama, but if you can do it, might as well just do it lah. But for now lah, nanti in the future wallahualam lah kan, dia punya future macam mana kan, sebab dia orang pun tak ada update fully lagi. So ini fungsi yang aku sukalah pasal AI dia ni. So itu saja review kamera 400 Pro untuk korang semua. Tak panjang, tak pendek, tapi cukup komplit kalau korang tengah terfikir nak pilih phone mana sekarang ni untuk harga bawah RM3,000. Serius aku kata, kalau korang tanya aku sekarang, this is my recommendation for now. Mungkin untuk 15T nanti lain cerita lah, but for now, daripada awal sampai hujung, mungkin sampai bulan 10, bulan 9 nanti sampai 15T keluar, this is the best bawah RM3,000. Nothing beats setting dengan Snapdragon 8 Gen 3. AI dia punya macam-macam semua benda, a complete phone untuk korang semua. So dengan starting price RM2,690 dengan 12GB RAM dengan 512GB storan, aku rasa this is one of the best untuk korang punya duit sekarang ni. So apa korang rasa pasal Honor 400 Pro? Cuba tulis kat comment section tu kalau korang berminat nak beli. Macam biasa, Shopee dengan YouTube punya link dah ada, dia orang dah letak dekat bag kat bawah ni. So just klik je untuk beli. So itu saja. Bye bye.